Assalamualaikum. Ni air dia ni. Mama boleh basuh muka ni. Bagi fresh-fresh. Ini tak ada kenapa. Tapi bila kata yang ketika ayak dia boleh sejuk, air dia boleh sejuk sampai tahap sejuk beku. Sekarang kita berada kat mana kan? Sekarang ni kita berada dekat Telaga Laylatul Qadar di kawasan Belayarang Patani. Dan untuk undang-undang nampak ni kenapa dia bagikan sebagai Telaga Laylatul Qadar? Macam ni. Tok Pendandaya dulu pernah kita buat tahajud setiap malam ketika bulan Ramadan. Tak ni cerita. Ketika kata dia leka tengah melakukan ibadat tahajud tersebut, maka tiba-tiba dia bangun. Tiba-tiba dia bangun ketika tu. Semua dia tak masa kata pokok semua menunduk. Tapi bila kata tiba dia bangun, serban atas kepala dia hilang. Esoknya serban atas kepala tu berada di atas pokok jok, pokok kelapa setinggi awan. Masya-Allah. Dan ketika itu dah mengatakan kan, dan ketika itulah air, waktu dia dalam air tu sejuk beku dia terbeku sebekunya. Wallah, itulah dia kata sekarang. Itulah dia beri nama sempena peristiwa itu, iaitu Telaga Laylatul Qadar. Okay, cikgu berada di Patani sekarang ni, alhamdulillah, bersama dengan Rentak Alam Barisan Melayu dan tim untuk menelusuri sejarah Patani. Alhamdulillah, nanti cikgu akan ceritakan kalau anda berminat untuk mengetahui banyak benda, terutama sekali tentang sejarah dan kebangkitan Melayu, anda boleh follow Cikgu Aida dan klik link di bio cikgu untuk masuk ahli. Hanya ahli saja yang akan bersama-sama dengan kita. Kut ada yang nak belajar cara merawat ataupun mengenal susu galur dan leluhur, boleh juga bersama-sama dengan Cikgu Aida. Assalamualaikum, salam Rentak Alam.